So basically, ini tempat yang aku selalu kerja. Ini adalah store rumah aku. Dah berapa tahun aku tak betul-betul utilize benda ni as a bilik untuk aku buat content. So segalanya disumbat kat sini. Foam, box, barang ni semua. So hari ni aku nak start dengan clean up bilik ni. Tengah buang tu. Kenapa aku decide untuk kemas hari ni? So aku try to do something planning untuk live aku, apa yang aku nak buat. So aku rasa serabut bila tengok bilik ni. Disepah sebab bilik ni store. So aku decide mulakan changes tu dengan small positive reinforcement. So aku decide kalau aku dapat kemas bilik ni, itu adalah small positive reinforcement untuk aku lah. Macam ya, saya nak kemas. Saya kemas dulu, okey? Boleh? Korang tahu tak ni apa? Ini tudung. Ni tudung ni aku buat waktu sebelum aku kerja dekat Amir Zaini. Jual volume je, main volume. Ini ada lagi 1, 2, 3. Ni yang ada dalam bilik. Dekat luar ada lagi 12 box besar. Since aku dah letak target nak kemas bilik tu, tapi aku memerlukan box. In order untuk benda tu complete, so aku kena keluar pergi Lotus beli box lah. So far aku berjaya cleaning sikit, dapat satu plastik sampah nak dibuang, and dalam masa beberapa jam quite ok lah progress ni. Later aku try to update. Sebenarnya aku nak try arrange meja ni, tapi buat masa ni macam tu adalah the best place. So kita stick dengan benda tu.